Bolehlah dia belajar-belajar buat api. Tak reti tak apa, barang biar ada. Pantang kalau masuk hutan tak bawa benda tajam. Pisau ke, parang ke, tak ada hal lah. Andai kata tak tahu nak guna untuk apa pun, janji ada. So, bawa lah yang kecil. Bila isteri ikut masuk hutan atau pergi camping, inilah pisau yang dia kena pakai. Cara yang aku suruh bini aku buat, simple je. Jadikan dia sebagai rantai, pakai. Dan pisau ni, letak je dalam baju. Settle. Set yang aku berikan dia ni, dah siap dengan fire starter. Bolehlah dia belajar-belajar buat api. Tak reti tak apa, barang biar ada. Memang betul, mata pisau ni saiz dia kira cenonet kan? Tapi jangan pula kau kita fikirkan pisau cenonet ni tak tajam. Ini kalau setakat nak buat kerja meraut ni, nampak senang-senang sap-sap sui je dia punya tajam. Bilah pun daripada stainless steel, kalau nak buat pengurusan makanan tak goyang. Bilah kecil macam ni, macam mana nak berjadikan sebagai senjata kalau ada apa-apa Senang je tu gang. Letak, pusingkan dan dah boleh pegang dah. Kelebihan pisau yang kecil cenonet macam ni, bila kita nak buat kerja-kerja yang lebih teliti, akan lebih mudah. Meraut ke, nak potong-potong bawang ke kan. Ya je kau bang beli pisau untuk bini. Alah, biasalah. Ish.